Bukan sebab awak ni not good enough, tapi sebab itu bukan tempat awak. Dan saya nak awak fahamkan ayat ni betul-betul. Perasan tak? Kadang kita dah buat segala-galanya dalam hubungan. Kita letakkan sabar tu lebih. Kita bagi hati, masa dan harapan tanpa tinggal sikit pun untuk diri kita sendiri. Tapi akhirnya, kita juga yang dilepaskan. Dan yang buat paling sakit bukan sebab dia pergi, tapi sebab kita mula fikir, apa lagi yang kurang dengan diri aku ni? Sedangkan mungkin yang kurang tu bukan diri kita sendiri, tapi hubungan ataupun tempat yang kita cuba pertahankan. Tak semua tempat layak terima the best version of you. Dan tak semua orang mampu jaga hati yang kita beri ni sepenuh jiwa. Saya faham, mungkin ada certain people yang mudah selesa dengan orang lain. Cuma pilih lah. Dan kalau nampak something wrong tu, kita semua ada rasa tu. So stop. Just stop. Pernah tak awak tanya, kalau aku terus bertahan dekat sini, siapa yang sebenarnya akan hancur dulu? Jawapannya selalunya kita sendiri. Sekuat mana pun awak cuba penuhi ekspektasi manusia, akhirnya awak sendiri akan penat.